aku rasa lapar. Rasanya nak makan apa hujan-hujan ni. Kan tak makan tom yum sedap juga. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz Afiq bin Abdullah dari 5 Standard. Hari ini saya akan memasak tom yum ayam. Untuk memasak tom yum yang sedap dan lazat, anda memerlukan 5 bahan ini. Salah satu bahan daripada bahan di atas adalah ayam, berbola ikan, daun ketumbar, serai, tomato dan cili hijau. Yang pertama, kita memerlukan satu paket paste untuk diletakkan ke dalam air yang telah mendidih sepenuhnya. Selepas meletakkan satu paste tom yum ke dalam periuk, kita perlulah mengacau supaya ia sebati dengan air itu. Langkah yang ketiga, kita perlulah meletakkan sayur-sayur yang telah disebut di awal video tadi, seperti daun ketumbar, serai, tomato. Langkah keempat, selepas kita letakkan sayur, kita boleh letakkan lauk-lauk seperti ayam, berbola ikan dan lain-lain yang anda suka. Maka siaplah tom yum ayam yang saya telah masak tadi. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya akan menjemput sahabat saya, Muhammad Ishan dan Zat, untuk rasa makanan saya. Baiklah, dengan rasa, silakan Muhammad Faiz Afiq. Okey, mari kita rasa. Saya rasa itu sedap dan kawan-kawan boleh cuba di rumah kerana resipi ini sangat unik. Jadi itulah video saya. Sekian, terima kasih.